Awal-awal dulu tu model adalah asal-asal dia bagi kat saya menjaga lebih kurang dalam RM80 lebih. Lepas tu boleh hidup sampai kelar. 45 tahun. Macam dulu semua banyak tahu sini. Tapi tak apa, tak kacau saya. Benda ni kadang-kadang kalau kita tak ambil tahu orang, Tuhan tak ambil, orang tak ambil kata kita. Kalau 7.5 pun kira lewat lah, habis lah. Dulu 7.5 banyak ni. Kalau pukul 7 kena main lah. Yang Cina apa semua menibuk tu banyak. Dia main duduk orang tu dia makan, sambil makan dia cakap cara Cina. Duduk esok semua Cina. Bawa tu bungkus nasi beli kat depa. Dia bagi tahan tak mau dia kat orang Melayu lah. Saya kata tak bagi dia bagi depa makan lah. Saya depa panggil Razak kan. Tapi dalam pasport mak saya Muhammad. Tapi depa panggil Pak Dak ni. Umur 70 tahun 50. 75 dia ni. Lebih kurang 75 dari Penam gitu ya. Orang Kebun Jerun. Memang orang Kebun Jerun. Kalau kira keturunan tu daripada Langkawi lah. Saya memang pak saya orang India. Tapi pak saya ni putih. Orang Malbat. Mak saya orang Langkawi. Langkawi Padang Mat Serat. Pak saya Muhammad bin Abdullah. Pak saya dia pun kedai. Dia buat saya kedai dalam Pekan Jerun. Kedai kopi. Saya masa tu kecil lagi saya duduk darjah 5 tu saya duduk kerja dah dengan dia. Dengan pak saya. Duduk bantu ayak apa bantu cawan-cawan kan. Nasi kira banyak lah. Udang ada, tapi kebalikan depa gulai udang. Macam dah ada depa tak cucuk kodok lah apa nama mi apa. Saya masak 2 orang perempuan. Dia bungkui, saya pun tolong dia sama. Ayam saya lepas ekor sehari. Ayam. Apa nama mangkit lebih kurang pukul 2 pagi. Dia mangkit masak pukul 2 pagi. Sini 6.40 lah. Daripada sana rumah saya nak main sini lebih kurang kadang-kadang tengah jam. Kadang-kadang dalam 25 minit 24 ni lah. Saya jual tak salah sejam lebih ya. Kadang-kadang tak sampai tengah jam lebih ya. Sampai tu bandaraya tak boleh kacau saya. Ya. Kacau apa? Dah dulu lagi awal. Dulu biasa sampai pukul 8 biasa ni tutup. Habis nasi tutup. Saya start mega tu dia lah depan Kedah. Tu pun depa bagi kereta suruh depa. Duit depa bagi. Depa bagi susu pun depa masa tu susu stil 8 lebih 8 kupang lagu tu ya. Susu masa tu. Model saya pasal kalau lagu la dekat 300 lah. Pagi-pagi 300 lebih lah kita tak. Model dia. Awal-awal dulu tu model adalah asal-asal depa bagi kat saya menjaga lebih kurang dalam RM80 lebih. Lepas tu boleh hidup sampai kelar. 45 tahun. Dia pun pindah pergi duduk ada taping tau. Kawan tu. Ada baru ni anak dia mai. Saya tanya, ayah hang mana? Ayah dia duduk tidur. Ada rumah depa sewa tu. Rumah depa sendiri lah kan. Saya kata hang panggil lah Pak Amel ni. Mai jumpa saya lama dah tak ada jumpa Dia yang tolong saya. Kita kadang-kadang orang tolong kita kena ingat. Jasa orang tolong kita. Saat ni saya mula-mula duduk sana. Lepas tu lah depa ligan daripada depan Kedah. Semua sama geng teksi tu. Saya cuma ramai belah ni. Merang duduk Pala dulu. Pala ni ada orang duduk. Saya pergi duduk Pala tu. Duduk. Lepas tu bandaraya ni kawan ni lah. Kawan menjaga. Dia kata hampa duduk. Tentu bukan duduk. Dia kata bandaraya dia mesti ambil lah. Tak ni. Tapi kuasa Tuhan. Kita jangan ni kawan. Kita jangan masa tu lari 2 orang kawan. Dia buat nasi. Saya buat ayak lah. Dia kata Pak Dah, kita lebih baik kita serah kat Tuhan. Kita jangan minyak cakap dia kita. Ni kuasa Tuhan. Tu yang sampai kelar saya boleh duduk. Dia berhamak pula lah. Dia kata tak. Nah, hak bagian setan lah. Tapi baru ni ada ya setan perempuan. Dia tak tahu kata saya menjaga tahun ni lama. Orang marah kat dia tak dengar kan. Amai buat baru tu. Hak dulu hak orang jantan tu tak ada. Dia main abang dia tak payah nak ambil mi ambil dah.
Apa dia kata mana? Lah ni tempat ni hang jaga bagi bersih elok tu. Tapi dia tu meninggal lah. Bagian kesihatan bandaraya tu pun ada silap. Ya, saya silap sikit. Saya tak pergi cucuk. Lesen daripada dulu bayar. Daripada kita tanya dulu cucuk tak cucuk. Saya lupa. Pergi bayar lesen ni. Typhoid. Sebab. Tapi cucuk lah. Daripada tak faham pergi cucuk lah. Kita duk takut nama cucuk tu. Saya ubat hospital jarang makan. Tak nak. Kata nak pergi duduk hospital makan apa tak nak. Habis sangat saya ubat saya ayak nyok dengan kumui nyok. Sebab tu kita kadang-kadang kita nak beli sabar tu lah payah sikit kan. Lebih baik kalau kita orang nak ni kita sabar lebih baik. Pada kita cari musuh. Jangan cari musuh. Biasa orang buat perempuan saya bagi jadi tak ni pun. Tak apa, Tuhan dia ni. Biasa buat dengan rap ni dengan apa? Kain kuning tu. Tu dalam masa kenduri. Dia hantar pergi debu dalam envelope tu. Tu dia kata manusia ni. Tapi kita jangan balas kat orang, jangan ni kat orang. Tuhan dia tak ni, dia tak boleh kena. Dia tak boleh. Tapi syarat kita Tuhan kena ni lah, kita hak Tuhan suruh kita jangan tinggal. Tu. Tak kena. Tapi kalau dia sihat. Tak apalah jantung biasalah. Jantung bunyi manis ni biasalah tu. Halo, ikan mamu. Mamu. Ini pasal ayam pasal tak ada kan. Tapi kalau hak ni hak tindu. Dalam 3 hari je dah. 1-3 hari je. 2.5. Semua harga semacam. Daripada ayam, telur oboi, ikan bilis. Ikan bilis saya ambil Tanjung Lawai. Saya pergi beli 10 kilo balik membuat kupas. 2 bulan sekali pergi. Ayam biasalah, TO 3 kupang, teh tarik 5 kupang, TO air 5 kupang, teh air 5 kupang. Saya yang pentingnya saya niat dengan nanti buat jariah semua. Ambil macam model balik lah. Ambil macam beli teh tu hak tu ya. Nah, menjaga ni untuk nak buat bagi jariah, bagi orang makan, hak tu ya. Cuma hak pak saya tinggal saya tak habiskan. Saya tu yang saya niat saya gitu. Saya kata lagi saya ada yang lagu ni. Lagi perempuan saya bantu. Baru hari tu perempuan saya demam. Dia tak boleh buat nasi. Terhenti 5 hari. Hujan saya tali dah. Ya, ada orang tolong. Memang dia ada tolong. Kadang-kadang hak duk pejabat main tolong lagi. Dia faham. Dia kata padang ni hujan. Mai dia pun main. Tolong. Kerja memang teruk tapi tak penat. Ubat pasal saya ubat tak makan. Rokok saya tak isap. Sebab tu cucu-cucu saya bawa pergi jalan-jalan, makan-makan. Nampak rokok pun jangan risau. Rokok ke weed itu apa-apa. Tapi bagus. Dia pun mendengar. Anak hak tu duduk ibu. Bino ada banyak jenis. Gulai udang, ayam cabai. Banyak pilihan. Tapi nasi dah harga dia satu buku RM2 dulu harga dalam sangit sini. Ayak pula berapa? Ayak dia murah, ayak paling murah sini. Ni TO ni 3 kupang ni. Orang dah 3 kupang lah, 3 sen. Kadang-kadang kalau tutup api tu dia tak kira lah. Dia buat ayak pun dia bagi lah. Memang setiap pagi saya datang minum ni. Walaupun jauh. Yang pertama masakan enak, sedap. Yang kedua boleh jumpa kawan-kawan, kawan benjin. Tapi yang saya bagi tahu banyak pelanggan sini yang sudah meninggal. Orang yang tahu saja. Lebihan dia bagi makan free ya. Banyak buat orang buat kenduri pun ramai. Orang buat kenduri ramai. Bawa durian makan buat pulut. Kadang kawan-kawan bawa nera, minum nera nipah. Uri lah. Buat semua makan percuma. Sini bukan apa, sini jaga pencin datang. Nak relax tension. Sini borak-borak kosong. Bukan macam-macam isu. Jadi saya asal dah biasa menjaga. Kita pergi makan gaji pun tak mau dah. Saya biasa kerja kilang-kilang. Tapi saya tak boleh duduk. Dia mau kerja sendiri ya. Bukan saya kerja ni, saya bendang saya buat. Tapi lah dekat tahun ni saya tak pergi padang. Bagi saya tak ada apa. Lagi kerja teruk, lagi saya berget ni. Saya passion saya. Anak-anak suruh berhenti, saya tak boleh. Saya kata lagi saya boleh duduk terang ni, saya tak akan berhenti.
Anak 4. Anak hak awal kecil-kecil tu, saya menjaga ni mula-mula. Universiti Sains Kubang Kerian. Puan Sohida Muhammad Akhir. Dia ajak budak-budak doktor tahun 2. Hak satu daripada apprentice, duduk ada di Ipoh. Hak tu dia penjen lah. Jantan. Dia penjen lah. Lepas nombor hak satu, hak sulung tu duduk Kolombo. Dia dah Kolombo. Hak nombor 3 jururawat. Inilah dia hospital apa ni, hospital lama. Kira anak tak ada apa lah. Bagi depa cari depa saya. Tapi saya pun tak mau ambil depa. Saya cari kata untuk hak saya punya. Jadi depa pun saya tak pergi kacau. Kata nak pergi buat kerja tolong dalam rumah, saya tak pergi. Lagu saya dah kena dah. Dulu saya duduk, saya tolong pak saya. Adik-adik saya langsung tak ni. Depa tak nampak riang saya yang tolong bagi depa pesak tu. Sampai kelah kadang-kadang kes tak ada lagu ni. Depa pergi jual sampai kita pun tak tahu. Tak abang kat kita. Jual murah masa tu. Tak abang kat kita. Pak kita tinggal harta, tapi saya lah buat kuasa bagi. Tak ada masuk nama depa. Terus masuk nama orang lain. Depa ikutlah abang, kami nak jual ni. Tak ada. Sampai lagu tu. Tapi Tuhan bagi kat saya cukup ni. Tak ni apa? Haji sekali. Umrah 2 kali. Apa mau lagi? Tak ada duit simpan tak apa. Saya hak tu yang penting. Tak ada. Depa tak mau dia. Anak-anak depa tak mau. Depa kata kami tak boleh buat. Tu hak kata hak Kolombo. Kami mana boleh buat wayah dia tak lain. Ni kadang-kadang tu. Ni kalau orang tak tolong saya seorang kan tu. Pergi je. Dalam store lah. Tadi saya main tu. Dulu motor. Sampai kelah motor tu saya tak jual. Meja lagu besar taruh sini lah. Tapi barang pun banyak taruh sini lah. Dalam kereta sorong. Lah saya buat buah kereta kan. Macam dulu semua banyak taruh sini. Tapi tak apa, tak kacau saya. Benda ni kadang-kadang kalau kita tak ambil atas orang, Tuhan tak ambil, orang tak ambil atas kita. Orang beli nasi tang lain makan tang ni pun saya tak marah. Tak lagi ya, saya pergi beli lebih barang, saya balik tidur dulu. Saya relax dulu, tidur. Lu pukul 2 maghrib tolong dah. Jadi kalau kita tak seronok, kita tak boleh menjaga lagu ni. Ni atas minat kita. Kawan seperti ni. Dia makan apa? Tak ada. Kita prinsip kita orang Melayu. Kadang-kadang biasa buka kedai, orang masuk dia kita buat tak heran. Kita kena tanya. Jenis ni kena lagu mamak ya. Pasal itu saya keturunan dari mamak ya. Antu saya kena tanya. Orang makan apa? Ni kadang-kadang orang duduk setengah jam, kita tak main tanya apa. Cakap lebih pun tak boleh sangat. Sederhana. Sini macam tapi esok boleh tengok Cina banyak. Paling kan Cina. Cina, Hindu. Dia main duduk orang tu dia makan sambil makan duk cakap cara Cina. Duk esok semua Cina. Bapa tu bungkus nasi beli kat depa. Depa kata hang tak mau dia kat orang Melayu ah. Saya kata tak apa kita bagi depa makan lah. Dia bukan kita sedap tapi resipi dia tu kena orang kita. Dia kalau tak kenal resipi kita pun tak dia sedap orang pun. Dulu dia setengah banyak ni. Kalau pukul 7 kena main lah. Lepas dia banyak orang bungkus lah ni. Ramai dia pun buat yang Cina pun semua beli bungkus lah. Tak jemur lah. Kadang-kadang kita buat balik, kita beli bungkus buat balik. Lupa makan, tengah malam pun kita buka boleh makan lagi, dia tak basi. Itu kelebihan dia. Pak Dak ni dah menjaga lama kat sini. Ini pertama kali saya mai lah. Tadi saya makan gulai udang. Sedap. Rasa nak lemak dia tu. Masakan orang tua-tua dulu kan orang kata. Murah pun murah. Nak senang bukan senang. Betul. Nak senang bukan senang. Susah juga. Tapi saya tak penat. Dia bagi saya sehat. Buat jariah tapi tu saya buat jariah. Kadang-kadang hak mana mai duit depa pula pakai ni kan. Biasa kemarin dah. Dia bawa pakai apa? QR. Saya kata saya tak ada. Dia ambil nasi dia tinggal yang tu. Dia kata ni, tak usahlah tak pergi ni. Saya buat mai kat dia, buka pintu kat dia, ambil.
saat ni ke esok ke bukan ingat bayar. Kalau dia ingat dia bayar. Tu pun kawan ingat. Kawan hak benda makan takkan dia tak ingat kan. Tak ingat pun saya halai di dunia ni. Biasa sekali kalau kawan tu nak bagi saya RM20. Dia kata dia hutang lama ni. Saya kata tak ada saya kata. Saya makluk kata tak ada. Dia bagi dia kata ambil dia kata. Jadi saya pun takkan nak ingat. Kadang-kadang kalau 4-5 bungkus, mesej dia suruh duit 50. Hari itu saya tak ada ke. Ambil lah. Nasi jangan pasal depa main depa nak makan. Kita kena bagi. Sebab itu saya tak kisah. Depa bisa tanya duit hang ada simpan banyak. Tak ada. Pergi cek dalam bank tu, saya simpan kot biasanya ada lah bank rakyat ada 2-3 ribu. Apa saham ada 3-4 ribu. Lepas tu tabung haji ada lah 1,500. Saya kata nak tahu berapa banyak. Aku memang dah tua dah. Macam perempuan saya suruh pergi buat gigi. Dia kata pergilah buat gigi. Bagi ni sikit kita makan tenang. Hei, buat apa aku dah tua dah. Bukan masa mana pun tak tahu lagi dah. Ya, pergilah boleh makan sudah. Pada semua yang minat nasi Padang ni, silalah mai. Padang orang Terlun dah. Belakang Hotel Regent lah. Belakang Hotel Regent. Atau Mi Bank belakang. Daripada 6.40 sampai lebih kurang dalam 8.30 lah. 8.30 10 9. Datang awal tak datang awal tak ada lah. Tak ada awal tak ada. Lagu Cina tadilah. Dia berkata, "Amailah awal sikit."